saya Nurina Syafiqah binti Zulita. Ini adalah refleksi dari rancangan orientasi pengajaran saya di Kolej Vocasional Pekalan Cepa. Okey, berdasarkan pemerhatian dan pelibatan saya sepanjang kajian lapangan ini, saya turut mendapati bahawa pelaksanaan elemen jerry memainkan peranan penting dalam membentuk pelajar yang berkualiti. Dari segi jasmani, aktiviti senaman sebelum kelas bukan sahaja meningkatkan kecergasan, malah membantu pelajar lebih fokus semasa amali dijalankan. Okey, dari aspek emosi pula, sesi taklimat dan motivasi pagi memberi kesan positif terhadap kestabilan emosi serta keyakinan pelajar. Seterusnya, elemen rohani. Melalui amalan solat berjemaah, berjaya membentuk nilai berdisiplin dan siasat diri yang baik. Dari sudut intelek pula, pembelajaran secara kolaboratif dalam tugasan amali membolehkan pelajar memahami teori dengan lebih mendalam serta mengaplikasikannya dalam situasi sebenar. Oleh itu, saya menyimpulkan bahawa sebagai bakal guru, kita perlu memastikan elemen jerry diterapkan secara menyeluruh dalam pengajaran bagi melahirkan pelajar yang seimbang, selaras dengan matlamat pendidikan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Aiman bin Ruslan. Nama matrik DB220050. Saya akan membuat refleksi sepanjang kajian lapangan yang saya lakukan untuk RUS di Kolej Vocasional Pekalan Cepa. Okey, berdasarkan kajian lapangan yang telah saya jalankan di Kolej Vocasional Pekalan Cepa, saya mendapati bahawa pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan elemen jerry dalam pendidikan vokasional. Melalui pemerhatian di bekir teknologi kimpalan, elemen jasmani, emosi dan rohani serta intelek diterapkan secara bersepadu dalam aktiviti harian pelajar. Dari aspek jasmani, pelaksanaan senaman ringan sebelum kelas membantu memastikan pelajar sentiasa bersedia dari segi fizikal untuk menjalankan aktiviti amali. Selain itu, elemen emosi diterapkan melalui sesi motivasi pagi yang membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri pelajar. Seterusnya, untuk elemen rohani pula dapat dilihat melalui amalan solat berjemaah yang membentuk disiplin dan sasiah pelajar, manakala dari segi intelek, tugasan berkumpulan dalam amali membantu meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan juga serta kebolehan menyelesaikan masalah. Secara keseluruhannya, pengalaman ini menyadarkan saya bahawa penerapan elemen jerry amat penting dalam melahirkan pelajar yang seimbang dan holistik. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.